Apa itu RCI dan mengapa ada RCI? Apa perbezaan RCI contohnya, Royal Commission of Inquiry, nak dibandingkan contohnya dengan siasatan polis, siasatan SPRM? Kenapa nak ada RCI pula? Saya rasa penting untuk kita faham penubuhan RCI ni supaya kita dapat patahkan hujah-hujah dari mereka yang kata RCI ini mungkin bias, hanya untuk memihak kepada satu kerajaan, satu pemimpin politik, satu parti. Kerana uniknya RCI ini, kalau kita baca RCI ini, jika nak dibandingkan dengan RCI lain, is very different. Perbahasan untuk adakan RCI ini sudah bermula sejak tahun 2019 lagi. Dibahaskan secara terbuka di dalam parlimen, cadangan-cadangan yang datang daripada parlimen kerajaan dan juga pembangkang, dibincangkan juga di dalam kabinet. Tetapi RCI untuk diputuskan secara rasmi hanya bermula pada tahun 2020 dan 2021. Ada keputusan kabinet pada pertengahan tahun 2020 supaya kita menubuhkan RCI. Tapi pada masa tersebut mereka sedang bincangkan tentang the governance behind the RCI, apa kerangka yang ingin dibincangkan. Dan pada tahun 2021, pertengahan tahun 2021, masa tu dah tukar kerajaan, PNBN pula. Barulah kita menginstitusikan melalui keputusan kabinet keperluan RCI ini, tak silap pada bulan Mei atau bulan 6 tahun 2021, dan permulaan RCI ini pada akhir tahun 2021. Dan laporan dikeluarkan pada bulan 7, bulan 6 atau bulan 7 tahun 2022. Dan pada hari ini, laporan ini telah pun dinyah klasifikasikan, that means it has been declassified, dan insyaAllah akan dibentangkan di parlimen, iaitu pada tahun 2026. Mengapa saya kongsikan tentang kerangka masa RCI ini? Saya kongsikan kerangka masa RCI ini kerana ia menunjukkan bahawa RCI ini ataupun iltizam politik untuk adakan RCI ini merentasi kerajaan-kerajaan yang lain. Tidak kira Perdana Menteri itu Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri itu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, iltizam politik itu ada. Perbincangan itu ada. Proses siasatan itu pun sudah diteruskan. Sebagai contohnya, proses untuk memulihkan tabung haji bermula pada tahun 2019. Dan plan kerangka pemulihan itu sudah dibentangkan pada tahun 2019. Siasatan-siasatan daripada pihak berkuasa juga bermula pada peringkat tersebut. Tapi mendalam hanya selepas RCI ini siaplah. Kalau kita lihat plan pemulihan dibentangkan pada tahun 2019, tapi contohnya pembayaran awal 300 juta bermula pada tahun 2019, pemberian suku ataupun pemberian suku jumlah berbilion pun pada masa tersebut. Tetapi ada juga pembayaran pada tahun-tahun yang lain. 2021 sepatutnya ada pembayaran 1.4 ke 1.7 bilion ringgit, tetapi kerana COVID dia ditangguhkan. Tetapi akhirnya iltizam politik untuk menyelamatkan, untuk membekalkan dana itu tetap ada walaupun ia merentasi kerajaan-kerajaan yang lain. I think this is very important to establish. Maksudnya ia merentasi 4 kerajaan, 4 Perdana Menteri yang berbeza. Pada masa yang sama, kalau kita lihat keahlian RCI ini juga, keahliannya daripada pemimpin-pemimpin tertinggi negara yang dihormati, sebagai contohnya mantan Ketua Hakim Negara, mantan Ketua Setiausaha Negara, pengasas RHB Group ataupun lebih dikenali sebagai RHB Bank, ada Tan Sri Dr. Muhammad Munir, Prof. Dr. Asmadi dan banyak lagi dia yang lain. The point is it's made up of respected leaders of today and tomorrow and of the past, supaya laporan ini dapat dibentangkan seadil yang mungkin, bukan setakat untuk tatapan umum, tetapi supaya pengubal dasar dapat perbaiki dasar yang sedia ada. Dan ini perkara yang penting juga untuk kita perjelaskan supaya kita memahami komentar-komentar yang disampaikan ini bukanlah perkara yang boleh kita remehkan, perkecilkan dan katakan ini perkara kecil, there's nothing much. It is serious, it is major, kerana melibatkan isu governance, good governance di tabung haji, yang melibatkan nasib pendeposit, bukan setakat pendeposit lama, tetapi juga pendeposit muda yang mengharapkan mungkin kadar faedah yang lebih baik. Tetapi kalau keputusan yang lama menyebabkan mereka perlu memikul beban tanggungjawab yang besar kerana keputusan yang lepas, it is unfair to new depositors, khususnya anak-anak muda pada hari ini. Jangan kerana keputusan kesilapan yang lepas, kita juga yang perlu memikul masalah dari yang lepas ke hari ini. So that's
categorically unfair. So itu secara amnya berkenaan RCI supaya korang faham. Mungkin